Namun sampai di situ, kalau tengok pada hari Maulid, ribuan manusia tahu daripada mana sampai. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kata-kata miskin lah. Kata-kata rumah dia orang pun tak ada apa. Kata-kata rumah dia orang macam ni lah. Hamparan gini, kursi pun tak ada. Kata-kata miskin. Tetapi tetap dijamu. Malaman mana yang pernah sampai tahulah macam mana. Sufrah itu kecil je. Untuk makan tengah hari ni terpaksa 2-3 kali apa panggil, dia buat shift. Orang yang makan ni masuk bergilir-gilir. Yang dah habis makan, keluar yang lain pula. Daripada pagi, sarapan pagi sehinggalah ke makan malam, tak berhenti. Mereka yang masuk dalam tu tak berhenti. Tetap ada 24 jam yang hingga bawah, 24 jam ada yang potong sayur, 24 jam ada yang duk kira-kira daging, 24 jam. Kalau kata 3 hari majlis berlangsung, 3 hari lah dia orang tak tidur, dia orang duduk di dapur tu masak. Itu pengalaman kami lah, kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Kalau kata kita Malaysia nak buat gitu, tak daya lah. Itu mereka yang betul faham. Mereka dah ada tazawuk, dah ada zoom, yang mana tak ada rasa penat disebabkan cinta dan kasih mereka untuk berkhidmat kepada ahli bait Rasulullah SAW. Mereka yang faham ayat tadi, mereka faham, mereka betul-betul mentadabbur ayat tadi, mereka betul-betul kasih dan cinta kepada ahli bait Rasulullah SAW. Tidak ada istilah penat. Kalau kita 3 hari dia orang tak tidur, yang betul memang dia orang 3 hari tak tidur. Dia 3 hari tak tidur berkhidmat, ambil aktivitas tadi, dia orang tak mengharapkan balasan. Kalau dia kan asyraf ataupun syarifat, kita panggil asyraf syarifat lah pada keturunan dia ni. Tak ucap terima kasih betapa, tapi dia orang tu nak berkhidmat. Dengan khidmat dia orang tu, dia orang yakin bahawa dia dapat berada dalam berada bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. So betapa tingginya apa yang panggil kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada dia orang ni, betapa tingginya karamah yang ada pada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan percikan cahaya cinta tu sampai ke kita di Malaysia ni. Di Malaysia ni, kalau kata Malaysia ni kita ada 2 sahah saya lah. Satu di mana Syekh Ismail tu dipanggil Datuk Ismail di Hulu Proga, kampung Sesapan Kelupi tak salah. Ada dah pernah sampai. Satu lagi di sini lah. Dan untuk mengadakan, untuk mewujudkan sahah ni bukan satu perkara yang kita boleh buat suka-suka lah. Kena ada pandangan rawit nasihat daripada para asyirah dan syarifat di sana. Alhamdulillah, seterusnya kita akan tahlil sikit. Kita akan